Langkah melengkapkan penguatkuasa dengan kamera badan sudah bagus kerana ia bersifat lebih telus dan pada masa yang sama mampu menangani isu integriti dan rasuah. Namun tegas seorang pemerhati Kementerian Pengangkutan MOT sepatutnya mengutamakan perkara lebih mustahak yang menjadi perhatian awam. Ia seperti kualiti perkhidmatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, masalah Aerotrain, pengurusan pelabuhan dan pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom. Bagi pemerhati menterinya Anthony Locke perlu melihat sudut pandang perkara ini lebih serius, memandangkan ia akhirnya akan melibatkan kepentingan rakyat berbanding sibuk dengan pemasangan kamera badan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' A.D. Ramli dilaporkan berkata jabatan itu mula melengkapkan pegawai penguatkuasanya dengan kamera badan dan pistol baharu sebagai sebahagian daripada usaha meningkatkan ketelusan, accountability dan keselamatan ketika operasi. Dalam program pelancaran operasi bersama-sama di seluruh negara ke atas kenderaan komersial lebih muatan di stesen penguatkuasaan JPJ Banting, Selangor pada Selasa, beliau berkata pengenalan teknologi kamera badan BWC menandakan satu langkah besar ke hadapan dalam memodernkan penguatkuasaan, keselamatan pegawai dan memelihara bukti sekiranya berlaku pertikaian ketika operasi lapangan. Katanya teknologi ini membolehkan pegawai menjalankan tugas dengan selamat sambil merakam bukti sekiranya berlaku perselisihan atau konfrontasi. Sementara itu, Anthony sebelum ini menegaskan syarikat didapati membawa kenderaan lebih muatan sebanyak 3 kali akan dibatalkan lesen operasi. Pertama, kalau buat lagi kesalahan kedua, permit kenderaan tersebut akan dibatalkan. Kalau buat lagi kali ketiga, lesen pengendali keseluruhan syarikat itu akan dibatalkan. Tak kira dia ada berapa permit. Katakan satu syarikat dia ada 500 permit kenderaan. Kalau syarikat punya lesen pengendali dibatalkan, maka 500. Tambahnya, jika lesen sesebuah syarikat dibatalkan dan ia memiliki 500 permit, semua 500 permit tersebut akan ditarik balik. Syarikat itu tidak lagi dibenarkan beroperasi. Mengulas selanjut mengenai perkara itu, pemerhati mengkritik tindakan Anthony seolah-olah merumitkan lagi urusan sehingga terpaksa naik turun mahkamah. Ujar pemerhati, jika sesebuah kenderaan berat dikesan membawa had muatan melebihi permit dibenarkan, sepatutnya pihak berkuasa mengenakan tindakan lebih wajar dengan mengarahkan syarikat menaik taraf permit baharu yang menepati had muatan kenderaan.